Bismillahirrahmanirrahim. Dalam siri yang ke-18 ini, kita bicarakan pula tentang sempadan lautan. Lautan yang luas. Di dunia ini ada lautan Atlantik, lautan Hindi, laut Mediterranean, lautan Pasifik, laut Cina Selatan, laut Antartik. Itu di antara lautan-lautan dan ada sempadannya. Baik, kita tengok dulu apa yang Allah Ta'ala sebut kisah Nabi Musa alaihissalam. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huqubah. Makna dia, dan ingatlah ketika Musa, iaitu Nabi Musa alaihissalam, berkata kepada pembantunya ataupun sahabatnya, orang muda yang bernama Yusha' bin Nun, la abrahu hatta ablugha majma'al bahrain. Aku tidak akan berhenti berjalan sehinggalah sampai kepada pertemuan dua laut, sempadan dua lautan, atau aku akan berjalan beberapa tahun lagi. Nabi Musa alaihissalam dalam misi dia untuk mencari Nabi Khidir. Maka Allah SWT memberitahu kepada baginda bahawa dia akan bertemu Nabi Khidir di tempat bertemu dua lautan, sempadan lautan. Dr. Abdul Karim Zaidan, dia kata tempat tu di Tinjah Maghribi, ataupun dalam yang lebih terkenal dalam bahasa Inggeris, Tangier di Morocco, iaitu sempadan laut Mediterranean dan juga laut Atlantik. Di utara Morocco, di selatan Sepanyol. Tuan-tuan, laut, walaupun lautan itu dipenuhi dengan air, tetapi dia ada sempadan dia. Dalam surah Ar-Rahman, Allah menceritakan tentang sempadan laut ini. Allah berfirman, Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Percikan air dua lautan apabila bertemu. Ayat laut Atlantik, ayat laut Hindi, pum. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Antara dua laut itu ada sempadan yang masing-masing tidak melampaui. Maknanya laut ini tak masuk dalam belah ni, laut belah ni tak masuk belah ni. Ayat daripada lautan Atlantik tak masuk dalam lautan Pasifik. Macam tu juga, lautan Atlantik tak masuk dalam laut Mediterranean. Itu Allah Ta'ala cerita dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20. Kalau kita pergi di sana, di Cape Town, iaitu antara sempadan Atlantik dengan Hindi, kalau kita celup dua tangan, sebelah sini Atlantik, sebelah sini Hindi, kita akan rasa suhu yang berbeza. Kalau kita berenang di dalam, kita boleh tahu selam, sebelah ini suhu lain, sebelah ini suhu lain. Macam itulah dengan laut-laut yang lain. Bukan sahaja suhu,
ikan pun. Kalau ikan sebelah sini tidak masuk dalam laut yang sebelah sana. Ikan yang sebelah sana tak masuk dalam laut yang sebelah sini. Gitu. Ya, umumnya adalah juga ikan-ikan yang besar tu macam ikan paus, dia boleh pergi rata kan. Tapi ikan-ikan, kebanyakan ikan dia tak masuk, dia akan punah. Macam cerita Nabi Musa lah. Sebab dia tuan-tuan, sebab dia jadi gitu kerana ketumpatannya berbeza. Ahli-ahli sains buat kajian, laut ni ketumpatan dia berbeza. Contohnya, Laut Hindi, Lautan Hindi. Ketumpatan dia ialah 1.025. Itu ketumpatan. Laut Hindi. Ketumpatan biasa ayat tawak ni ialah 1. 1.00. Tapi Laut Hindi dia masin 0.25. Laut Atlantik, jiran dia tu yang menyebabkan jadi sempadan tu, laut dia ketumpatan lebih lagi, iaitu 1.030. Lebih 005. Dia punya ketumpatan dia. Kemudian utara maghribi, ketumpatan laut Atlantik kita tahu ialah 1.030, tetapi had Mediterranean dia lebih rendah. Dia laut kecil, dan suhu dia pun lebih panas. Iaitu dalam sekitar 1.020 gitulah. Jadi tuan-tuan, itulah yang menyebabkan ketumpatannya berbeza. Kita boleh tengok dalam, kalau kita Google tengok gambar-gambar laut ini nampak terang lah. Kalau kita pergi mungkin kita tak nampak jelas, tapi bila kita ambil gambar dia nampak jelas. Gambaran sempadan lautan. Lautan ini yang sangat luas ini ada bermacam-macam khazanah. Di antaranya yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat 22 surah Ar-Rahman, yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar daripada lautan-lautan yang luas itu lu'lu' dan marjan. Permata lu'lu' dan marjan. Hak ni saya tak tahu. Orang yang jenis permata, kaki permata, dia tahu. Permata, belian dan macam-macam. Di mana permata ini boleh manusia ambil. Macam kita di Malaysia, di Sabah, mutiara-mutiara boleh diambil daripada lokan yang diternak ataupun lokan liar di dalam laut. Itu mutiara. Di Jepun yang dikatakan mutiaranya lebih mahal. Ni orang-orang yang kaki intan permata, mereka tahulah lebih daripada kita. Mana dalam laut tu ada permata-permata. Allah Ta'ala cerita bagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam dia boleh menguasai jin-jin dan syaitan-syaitan. Dan di antara kerja jin dengan syaitan ni kepada Nabi Sulaiman ialah membina bangunan-bangunan yang canggih-canggih, yang elok, yang cantik, dan juga menyelam di dasar lautan mencari permata intan berlian kepada Nabi Sulaiman. Allah sebut dalam surah Sad ayat 37, wasyayatina kulla banna'in wa ghawwas. Dan syaitan-syaitan bekerja membuat binaan dan juga menyelam dalam lautan mencari permata. Sebab itu Nabi Sulaiman
apabila Puteri Balqis bawa hadiah yang banyak untuk hadiah kepada baginda, baginda tak mau. Dia kata, apa yang Allah Ta'ala beri padaku lebih baik daripada apa yang kamu nak sampaikan. Itu permata-permata yang ada pada Nabi Sulaiman yang diambil daripada laut. Jadi tuan-tuan, itulah sikit sebanyak. Jadi tanggungjawab kita sebagai manusia untuk menggali firman-firman Allah SWT. Jadi apabila kita belajar tentang ilmu alam ataupun sains, tentang ketepatan laut semua, kita tengok juga ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang perkara-perkara yang tersebut. Ini di antara kebesaran-kebesaran Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala tunjuk kepada kita. Wallahu a'lam.